Wah, kacang kelisa ataupun kacang botol dah berbuah. Yang ni memanglah seronok. Bunga matahari. Kita nak jadikan laman dekat rumah kita. Yang ni kita boleh buat jus dan juga kita boleh buat jam rosel ataupun rosella. Kawan-kawan kena ikut video kita. Banyak lagi yang menarik. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke channel Cik Tami Lagro. Kawan-kawan, untuk pagi ni kita nak petik dulu buah tin kawan-kawan. Yang ni adalah buah tin Iraki. Untuk buah tin ni antaralah bagi Cik Ita buah tin yang senang sangat untuk kita jaga, untuk kita tanam. Janji kawan-kawan, siram, letak dia dekat panas, letak baja. Buah dia ni sentiasa ada je kawan-kawan. Hari ni kawan-kawan nampak dia kecil. Nanti kawan-kawan tengok 2-3 hari dia dah hitam dah. Kalau kawan-kawan biarkan dia hitam sampai macam ni, rasa dia manis kawan-kawan. Biasa kalau kita beli tu dia kurang manis. Sebab orang ambil yang kurang matang. Kalau macam ni kita tanam sendiri, sedap kawan-kawan. Jom kawan-kawan kita nak tengok pokok Cik Ita sedikit. Yang ni adalah antara pokok terung yang Cik Ita tanam kawan-kawan. Cik Ita suka tanam pokok terung hijau. Kalau Cik Ita tanam pokok terung ni, biasanya bahagian bawah tu Cik Ita akan buang kawan-kawan daun-daun yang tua. Sebab Cik Ita nak bagi buah dia jadi macam ni kawan-kawan. Bagi dia jadi besar, panjang. Jom tengok pokok rosel kawan-kawan. Yang ni antara pokok rosel ataupun ada orang panggil rebina ke. Macam tu. Yang ni Cik Ita pakai paket ni kawan. Sebab ramai yang tanya Cik Ita pakai paket apa. Cik Ita guna ni kawan-kawan. Jenama jom tanam. Kalau kawan-kawan nak beli, kawan-kawan boleh tengok jenama jom tanam. Nombor paket dia 142. Untuk biji benih dia ni kawan-kawan, antaralah biji benih yang senang hidup. Sebab Cik Ita semai ni kawan-kawan tu hari, Cik Ita main campak je dekat dalam polybag kawan-kawan. Tengok banyak. Yang ni Cik Ita tanam banyak polybag. Untuk buah rosel ataupun rebina ni kawan-kawan, kalau kita makan macam tu, dia masam lah. Tapi kalau kita ambil dia, kita buat jus ataupun kita buat jam kawan-kawan. Sedap. Cik Ita suka kawan-kawan kalau buat jam tu, campur sedikit madu, nanti kita campur lemon sikit, dia akan masam-masam manis. Sebab kalau kita beli jam yang dekat kedai tu kawan-kawan, kebanyakan jam tu dia manis gula kan. Tapi kalau kita buat sendiri, kita boleh letak, kalau kita tak suka manis, kita letak gula tu sikit. Cik Ita tanam banyak kawan-kawan. Itulah Cik Ita tanam dia hanya dalam dalam polybag, semua dalam polybag kawan-kawan. Buah dia tengah banyak. Cuma kali ni Cik Ita tak ambil lagi lah. Sebabnya dia ada yang dah besar, ada yang kecil. Nanti mungkin video selepas ni Cik Ita akan ambil. Tapi Cik Ita nak tunjuk pada kawan-kawan yang teringin nak tanam pokok rosel ataupun pokok rebina ni, boleh tanam sendiri kawan-kawan. Lagi satu, buah dia kan merah-merah. Cantik kawan-kawan. Cik Ita suka tengok macam ni. Kalau setakat kita nak buat ais cawan, 2 cawan, kita ambil 1-2. Kita rebus ataupun kita rendam dengan air panas. Nanti dia keluarkan dia punya warna tu kawan-kawan. Letak sikit madu, dah boleh minum. Cantik kan kawan. Kalau kawan-kawan teringin macam Cik Ita cakap tadi, kawan-kawan boleh dapatkan biji benih dia. Ni Cik Ita guna jenama jom tanam. Sebab banyak-banyak yang Cik Ita guna. Bila Cik Ita guna jenama jom tanam ni, dia mudah hidup. Untuk pagi ni Cik Ita tak nak makan nasi. Cik Ita nak makan cekodok ataupun kita panggil dia cucur lah kawan-kawan. Mungkin kalau orang Indonesia dia akan panggil dia bakwan. Yang ni kita akan campur dia dengan udang sikit, dengan ikan bilis. Ni daun kucai kawan-kawan. Untuk daun kucai ni Cik Ita suka tanam. Sebab Cik Ita suka buat ni. Ni lah kalau Cik Ita panggil dia cucur lah. Cucur daun kucai. Letak sikit orang kata cili, bawang. Letak sikit ikan kering pula, ikan bilis, letak sikit udang, goreng, makan pula panas-panas, sedap kan kawan. Sebab tu Cik Ita suka tanam sendiri. Bila Cik Ita nak makan, katalah hari ni Cik Ita nak buat cucur, Cik Ita dah ada daun bawang Cik Ita sendiri. Yang ni pula kan kawan, sos ni Cik Ita beli online kan kawan, dia daripada Jakarta. Sedap sos ni kan kawan. Satu ni cakalang ni ikan tuna. Kalau yang satu lagi tu ikan bilis cicah pula dengan cucur ni kan, sedapnya. Oh iya kawan-kawan, untuk aktiviti seterusnya Cik Ita nak tunjuk pada kawan-kawan ni adalah daun kesum Cik Ita. Untuk daun kesum ni Cik Ita tanam dia dalam polybag yang macam bag tu kawan-kawan. Okey, cara dia Cik Ita tanam ni, Cik Ita nak bagi dia gemuk.
Untuk tanah tu kawan-kawan, Cik Tak perbanyakkan kopi ataupun sabut kelapa hancur. Ramai yang tanya Cik Tak, dia kata macam mana cara Cik Tak semai. Jom Cik Tak tunjukkan. Yang ni Cik Tak ambil dulu, yang ni kita nak buat laksa nanti kawan-kawan. Tapi untuk keratan tu, cara Cik Tak semai, Cik Tak akan sediakan ni kopi ataupun sabut kelapa hancur. Untuk sabut ni kawan-kawan, cari yang hancur, yang betul-betul hancur halus. Kalau dekat TikTok banyak dah jual kawan-kawan sekarang ni, kawan-kawan boleh beli online. Yang ni Cik Tak beli dia dalam bentuk blok, lepas tu Cik Tak rendam dia. Dia akan hancur macam ni lah kawan-kawan. Lepas tu peras sikit, masukkan dalam kap-kap macam ni, ambil daun kesum tadi, terus cucuk. Cik Tak letak dia dalam besen. Dekat besen tu Cik Tak letak air kawan-kawan, sebabnya daun kesum ni dia suka lembab, lembab dan sentiasa basah. Nanti kawan-kawan dia akan tumbuh dia punya akar-akar. Baru Cik Tak ingatkan, Cik Tak kan dah ada sambal. Cik Tak nak ambil terung hijau ni lah kawan-kawan. Terung hijau ni kalau kita buat bakar sedap kawan-kawan. Kalau kawan-kawan biasa makan terung hijau ni, dia lebih sedap daripada terung yang warna purple. Kawan-kawan tengoklah cara Cik Tak semai biji punya terung ni. Cik Tak semai dalam pasu gantung, pasu tepi dinding. Nanti bila dia dah hidup macam ni, baru kita akan ubahkan dia dalam polybag yang besar. Cik Tak suka guna polybag sebabnya kawan-kawan, polybag tu bagi Cik Tak senang untuk jaga. Dan yang ni Cik Tak guna kompos kawan-kawan. Untuk mendapatkan tanah kompos yang macam ni senang je kawan-kawan. Kawan campur sedikit tanah lama, campur je dengan daun-daun kering. Biar lama-lama nanti dia akan jadi kompos. Jom kawan-kawan, untuk hari ni, untuk aktiviti hari ni, Cik Tak nak pindahkan mungkin anak pokok terung. Cik Tak akan pindahkan anak pokok terung dan juga anak pokok bendek. Cara Cik Tak, kalau Cik Tak pakai polybag yang besar-besar tu kawan-kawan, bahagian bawah tu Cik Tak akan letak daun-daun kering sebanyak mungkin. Baru Cik Tak akan letak tanah. Lepas tu baru kita akan pindahkan anak pokok. Nanti kawan-kawan, kan bahagian bawah sekali tadi yang kita letak daun kering tu, nanti daun tu kawan-kawan dia akan reput dan juga dia akan jadi kompos. Terusnya dia akan jadi baja. Bila dia ada baja organik kawan-kawan, pokok kita lebih subur. Kawan, sekejap ya ada jiran Cik Tak datang. Dia nak bagi Cik Tak buah ni kawan-kawan. Yang ni Cik Tak dah belah. Jiran Cik Tak bagi Cik Tak buah. Dia buah nangka campur dengan buah cempedak. Dia kata cempedak nangka. Rasa dia manis kawan-kawan. Yang ni buah dia besar sebab tadi Cik Tak tak sempat nak tunjuk sebiji. Cik Tak dah potong. Kau boleh lihat dia punya isi dia. Yang ni jenis yang cempedak nangka. Isi dia ni boleh kita makan kawan-kawan kan. Dia ada rasa nangka, ada rasa cempedak, manis. Dan ni bahagian kulit dia ni, kalau kawan-kawan pernah tengoklah dekat TikTok, orang buat mandai. Mandai halah dia jerukkan tu kawan-kawan. Untuk isi dia pula Cik Tak dapat 1, 2, 3 bekas terpawai ni kawan. Cik Tak ajar Cik Tak, dia kata Cik Tak keluarkan dia punya isi, letak dalam terpawai, letak dekat tempat frozen. Nanti bila waktu Cik Tak nak makan, Cik Tak ambil je kawan. Wah, tengoklah tu rezeki kawan. Satu biji tu dapat banyak macam ni. Rasa sedap. Apa lagi kawan, Cik Tak pun buat ni lah, goreng. Wangi sangat kawan. Kadang-kadang bila kita duduk berjiran ni seronok je kawan. Jiran kita bagi buah, kita boleh bagi dekat kita boleh bagi dia sayur kawan. Kalau dah petang, mula dah nak masak kawan. Yang ni Cik Tak ambil daun kunyit. Cik Tak suka tanam sendiri daun kunyit. Yang ni Cik Tak jenis tanam daun kunyit dia tu kawan. Dia kecil-kecil tapi bau dia wangi. Mak Cik Tak kata ni kunyit kampung. Hari ni Cik Tak buat masak lemak warna kuning campur dengan tempoyak, campur dengan ikan. Cik Tak guna hari ni ikan siakap kawan. Sekarang kalau dekat Malaysia, sekarang ni musim durian, murah-murah kawan. Lambakan durian. Baca kat tempat Cik Itan ni kawan, sekarang ni bila waktu petang je mesti hujan. Tengoklah cuaca tak menentu. Ni dah rintik-rintik ni kawan. Jom Cik Tak nak tunjuklah sedikit Cik Tak punya tanaman yang Cik Tak ubah tadi. Tapi baguslah kawan. Lepas Cik Tak ubah hujan, dia kena air hujan, nanti dia lagi segar kawan. Kawan, seronok kan kalau kita menanam. Siapa hobi yang sama Cik Tak, mesti kawan tahu nikmat menanam tu kawan. Satu nikmat makan, satu terapi, satu lagi orang kata kita ada aktiviti bila kita duduk dekat rumah.
Okeylah kawan-kawan, cikgu dah selesai dah untuk buat video hari ni. Sekarang cikgu berkongsi aktiviti cikgu sebagai suri rumah, suka tanam-tanam pokok, suka tanam sayuran yang cikgu nak makan. Dan juga ini antaralah bunga yang cikgu tengah orang kata berjinak-jinak tanam kawan-kawan. Yang ni adalah bunga wingka. Rupanya kawan-kawan, bunga wingka ni senang tanam. Kita boleh potong dia punya batang-batang tu, cucuk je dekat dalam pasu. Dia mudah hidup. Yang ni antaralah koleksi kawan-kawan cikgu. Orang kata tengah perbanyakkan lah orang kata bunga wingka ni. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan suka dengan video nanti, kawan-kawan boleh bantu cikgu tekan share, like, komen and subscribe kawan-kawan. Cikgu ni macam kawan-kawan juga suka orang kata tanam pokok, buat video, share dengan kawan-kawan. Macam ni kan. Cikgu sekarang ni tengah perbanyakkan lah nak tanam sayur-sayuran, nak tanam pokok-pokok bunga. Macam pokok buah cikgu tak boleh tanam kawan-kawan sebab rumah cikgu kawasan dia tak luas. Jadi cikgu tanam bunga, sayur-sayuran. Macam tu. Okeylah kawan-kawan, sekali lagi cikgu ucapkan ribuan terima kasih sebab menonton video cikgu daripada mula sampai akhir. Kalau kawan-kawan suka nanti boleh bantu cikgu tekan like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi kawan-kawan. Ni dah petang dah. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Bye kawan-kawan semua.